kisah yang menarik dalam Perang Khandaq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Di dalam Perang Khandaq ataupun Perang Al-Ahzab, terdapat banyak kisah yang menarik. Cuma pada kali ini saya ingin kongsikan kisah berkaitan dengan makanan di rumah Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah ada menceritakan, kami ketika mana menggali parit tersebut, masing-masing bersungguh-sungguh dan juga berusaha untuk menyiapkan parit dengan secepat mungkin. Tiba satu tempat, tanah yang agak keras, jadi mereka pergi mengadu kepada baginda Nabi SAW. Ketika baginda Nabi SAW turun untuk memecahkan tanah yang keras tadi, Jabir bin Abdullah terlihat di perut Nabi diikat dengan batu untuk mengurangkan rasa lapar. Dan katanya Jabir, pada waktu itu kami telah 3 hari tidak menjamah makanan. Jadi Jabir pergi jumpa dengan Nabi dan minta izin untuk pulang ke rumah. Nabi mengizinkan. Sampai di rumah Jabir, Jabir bertanya kepada isterinya, adakah di sisi kita terdapat makanan? Sebab aku melihat baginda Nabi agak lapar. Jawab isterinya, kita ada sedikit bali, untuk dikisar boleh dijadikan roti. Dan juga ada seekor anak kambing betina. Jadi Jabir pun menyembelih anak kambing betina dan juga menyuruh isterinya untuk mengadunkan roti untuk menjadi santapan baginda Nabi SAW. Selesai setelah itu, pesanan daripada isterinya, wahai Jabir, kamu jemputlah Nabi datang ke rumah kita untuk menyentuh makanan dan kata kepada beliau, hanya 2-3 orang sahaja. Dan Jabir pergi berjumpa dengan baginda Nabi SAW, memberitahu berkenaan dengan rumahnya ada makanan. Nabi bertanya, ada berapa? Jawabnya Jabir, ada sedikit roti dan juga seekor anak kambing betina. Tiba-tiba, baginda Nabi SAW bangun dan mengajak ke semua sekali tentera-tentera yang menggali parit tersebut untuk datang hadir ke rumah Jabir untuk menikmati makanan. Jabir dalam keadaan panik balik ke rumahnya dan memberitahu kepada isterinya. Tanya isteri Jabir kepada Jabir, adakah kamu memberitahu kuantiti makanan yang kita ada? Jawab Jabir, ada. Jawab isterinya, sesungguhnya Allah dan juga Rasul lebih mengetahui apa yang mereka laksanakan. Setelah baginda dan juga tentera yang menggali parit itu sampai ke rumah Jabir, Jabir mengatakan, aku melihat baginda mengambil roti dan juga daging tadi dan memberikan kepada semua tentera yang menggali parit tadi tanpa membuka periuk tersebut. Setelah semuanya kenyang, baginda berpesan kepada isteri Jabir, kamu berilah kepada jiran-jiran kamu, sesungguhnya penduduk Madinah sekarang ini menghadapi kelaparan. Jabir dan keluarganya memberikan makanan kepada penduduk Madinah. Selesai memberi makanan kepada penduduk Madinah, jawabnya Jabir,